Antara skuter yang ditunggu-tunggu iaitu Kiwi Nexi 180. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian depan, dia punya windshield dah ada smoke. Okey, dah warna hitam. Memang sangat nampak cantik. Okey, sekali datang dengan dashcam, bahagian signal, lampu dah LED. Okey, bahagian bawah dia dah siap sekali dengan 2 channel ABS, traction control dan saiz tayar depan 110. Kita tengok dekat bahagian tepi dia, memang nampak sangat cantik kan. Lepas tu tempat pemijat kaki dia, korang boleh letak dekat bahagian atas, dia ada ruang lagi. Lepas tu dekat bahagian belakang dia ada pemijat kaki yang sangat grip, okey, tak licin nanti waktu hujan. Okey, untuk motor ni dia punya horsepower dia 18.2 horsepower dan juga dengan 17.2 Nm torque. Dan untuk motor ni pun kapasiti tank dia dalam 8 liter. Untuk bahagian belakang, lampu pun dah LED. Okey, siap sekali dengan double absorber dan saiz tayar belakang 130. Untuk bahagian handle dia, belah kanan ni, dia punya brake dia boleh adjust. Throttle grip, okey, tak licin. Bahagian sini ada auto untuk korang nak jimatkan minyak. Ignition system. Kamera untuk on dan juga off. Bahagian meter, TFT meter, memang full of info. Semua detail korang boleh tahu dekat sini saja. Termasuk dengan cover yang comel ni, warna hijau. Okey, bahagian kiri ada double signal, lampu tinggi, high beam, signal dan juga horn. Seat compartment dia boleh letak sebiji helmet, okey, dan ada space lain lagi. Dan siap sekali dengan tools pun dia dah bagi sekali. Motor ni menggunakan keyless system, agak tersorok sikit dekat bahagian dalam. Bahagian bawah dia untuk tempat letak dia punya minyak dia, tank dia. Alright, lepas tu bahagian kiri untuk compartment dia, siap datang sekali dengan USB charging dah ada dah. Cantik air sekali, harga body dia. Ni yang orang nak tahu ni. Dengan 180cc, korang dah boleh dapat harga body dia 8,988 sahaja. Kita ada 4 color ready stock. Kita ada Extreme White, kita ada Magic Blue, kita ada Nado Grey dan juga dengan Midnight Black. Okey, kalau korang berminat, korang boleh datang dekat WSF Bikers, jumpa dengan Adli ataupun korang boleh PM saja Adli, lagi senang berurusan. Cepat terus Adli boleh respon. Alright, untuk korang semua, macam biasa kita ada buat promotion, siap penghantaran macam biasa. Kalau korang berminat, terus PM Adli. Bye-bye.